cepatnya perpindahan dan kehilangan iman pada akhir zaman, dan ketika itu sehingga manusia akan terpecah menjadi dua kumpulan. Ada berapa belah kumpulan pada hari ini? Kawan ni tuduh orang ni kafir, kawan ni tuduh orang ni syirik, kawan ni tuduh orang ni bid'ah. Dekat dengan kemunculan Dajjal, manusia terbahagi dua. Kumpulan orang beriman, tidak ada seorang munafik pun di dalam kumpulan itu. Terpecah dengan erti kata orang beriman kenal orang beriman, dan orang munafik fasik tak boleh bercampur dengan mereka, duduk sebelah. Nabi kata akan terbahagi satu kumpulan, geng-geng fasik, geng-geng kafir, geng-geng munafik. Sedikit iman pun tidak akan ada di dalam hati mereka. Dia geng sama dia aja, dan dia kenal sama dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari ini kamu boleh tuduh kawan ni syirik. Hari ini kamu boleh kata kamu pejuang sunnah. Hari ini kamu boleh tuduh orang ni bid'ah. Sampai satu hari nanti, hak kumpulan iman tidak ada seorang pun yang munafik dan fasik. Yang kumpulan fasik kafir ini tidak ada sedikit pun iman dalam kumpulan tersebut. Semoga Allah Ta'ala jaga saya dan tuan-tuan semua dengan iman yang hakiki.